Yang mana pakai iPad tu masih lagi guna WhatsApp dekat WhatsApp web ke? Dah tak perlu sebab sekarang ni WhatsApp dah ada dedicated app dekat iPad OS. Download je dekat Apple App Store. Dan WhatsApp punya app dekat iPad OS ni dah available sebelum WWDC lagi. So video kali ni kita nak cover pasal WWDC Part 3 iPad OS. First kali iPad OS 26 nanti akan ada background task. Yang ni contohlah korang render video dekat Final Cut Pro. Lepas tu korang sambil tunggu render tu, korang boleh pergi layan social media dulu. So rendering proses akan berlaku di background. Yang kedua, akan ada local capture. Korang boleh record korang punya video meeting ke video call ke. Lepas tu dah siap record tu, dah habis meeting ataupun call tu, korang upload, jadikan podcast. Senang kerja. Yang ketiga, iPad OS dapat treatment yang sama macam Mac OS, which is folder dekat iPad OS pun korang boleh customize color dia dan korang boleh bubuh emoji dekat folder tu. Yang keempat ni, korang boleh control dan juga resize app dekat iPad OS tu sama macam korang buat dekat MacBook. Korang boleh kecil atau besarkan app tu dan korang boleh minimizekan dia ataupun nak full screenkan dia, ada butang macam Mac OS. Bagi aku ini game changer untuk iPad disebabkan update ni korang boleh rasa korang punya iPad tu dah macam MacBook nanti.